Kita datang ke Pejabat Peguam Negara untuk menyerahkan memorandum bantahan kita terhadap cadangan kerajaan untuk meminda Akta 164 yang dijangka akan dibentangkan di Parlimen sama ada hari ini ataupun esok. Jadi kami bagi pihak NGO menyatakan rasa tidak bersetuju terhadap cadangan pindahan ini kerana yang pertamanya bukan sahaja ianya melanggar perlembagaan Fasa 3.1 dan juga Fasa 12.4, tetapi juga dia melanggar ataupun mengambil hak umat Islam untuk mengamalkan agama Islam di negara ini. Ia juga bertentangan dengan keputusan Majlis Fatwa yang telah pun membuat keputusan bahawa anak-anak yang berumur 18 tahun ke bawah, jika salah seorang daripada suami ataupun isteri memeluk Islam, maka anak tersebut akan menjadi seorang yang Muslim. Jadi dengan pindahan ini, mana-mana anak yang berumur 18 tahun ke bawah perlu mendapat kebenaran daripada kedua-dua belah pihak, suami dan isteri. So ini saya rasa satu isu ataupun satu tindakan yang balik ke belakang, yang bertentangan dengan 12.4, yang mana keputusannya telah dibuat dalam salah satu kes mahkamah yang mengatakan bahawa anak di bawah 18 tahun adalah merupakan seorang Islam jika salah seorangnya ibu ataupun ayah memeluk Islam. Jadi atas dasar ini, kami hari ini menghantar memorandum ini membantah usul untuk pindahan ini, dan kita juga tidak bersetuju dengan pandangan dari pihak kerajaan yang saya baca pada statement hari ini yang menyatakan bahawa pindahan ini untuk dibuat bagi maslahat rakyat keseluruhannya. Apa makna rakyat keseluruhannya? Tidakkah orang Islam merupakan majoriti di negara ini? Dan tidakkah diambil kira perasaan kami, perasaan umat Islam? So saya rasa tindakan ini sebenarnya akan menimbulkan banyak lagi konflik, akan banyak lagi masalah di masa-masa hadapan. Jadi dengan itu kita menyokong sepenuhnya saranan Mufti Perak, Tan Sri Harusani, dan juga beberapa pihak NGO-NGO yang lain yang mengatakan bahawa isu ini, termasuk Presiden PAS sendiri yang meminta bahawa isu ini ditangguhkan dan direview balik dan dilantik satu komiti, technical committee, supaya benda ini dapat diperhalusi dan dibaiki bagi menjaga kedua-dua belah pihak, Islam dan juga bukan Islam. So atas dasar itu hari ini kita menghantar memorandum ini. Kita mengharap pihak Peguam Negara dapat mengambil tindakan yang sewajarnya pada pagi ini, insya-Allah.